Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang menjalani hari yang sama, berulang-ulang kali, bangun, bekerja, makan, tidur dan ulangi? Anda mempunyai impian, matlamat, keinginan untuk berubah, tetapi entah bagaimana anda sentiasa kembali ke titik permulaan, terperangkap dalam corak pemikiran, tabiat dan situasi yang sama. Perasaan ini rasa terperangkap dalam kitaran yang tidak berkesudahan. Bukanlah sekadar bayangan anda. Ia adalah satu pengalaman yang sangat nyata bagi jutaan manusia, satu keadaan yang oleh ajaran purba disebut sebagai samsara. Namun, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kitaran ini bukanlah takdir anda? Bagaimana jika ia hanyalah satu program, satu set arahan yang berjalan di latar belakang kewujudan anda tanpa anda sedari? Dan yang lebih penting, bagaimana jika anda memegang kunci untuk menulis semula program tersebut? Kebenarannya ialah transformasi peribadi yang mendalam dan berkekalan jarang berlaku melalui peristiwa besar yang menggegarkan hidup. Sebaliknya, ia berlaku melalui anjakan-anjakan kecil dalam persepsi, keputusan-keputusan halus yang anda buat dari saat ke saat. Anjakan ini bukanlah rawak. Ia adalah sebahagian daripada reka bentuk pintar yang lebih besar, satu tarian halus yang diatur oleh medan kuantum, medan tenaga dan maklumat tak terhingga yang menghubungkan segala-galanya. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa pada tahap paling asas, realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan pepejal. Ia adalah lautan kemungkinan yang sentiasa berubah, menunggu untuk dibentuk oleh pemerhati. Dan pemerhati itu adalah anda. Kesedaran anda, tumpuan anda, tenaga anda, semuanya adalah daya yang membentuk realiti. Kebanyakan daripada kita menyerahkan kuasa ini secara tidak sedar, membiarkan program lama menentukan apa yang kita perhatikan, dan dengan itu mencipta semula realiti yang sama hari demi hari. Video ini adalah jemputan untuk anda menuntut semula kuasa itu. Kita akan meneroka bagaimana, melalui lensa fizik, kuantum dan neuroscience, anda boleh mula mengenali dan memecahkan kitaran ini dan menyaksikan bagaimana alam semesta mula menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Jadi, bagaimana kita mula memecahkan kitaran ini? Jawapannya terletak pada satu prinsip asas fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati ataupun the observer effect. Dalam eksperimen yang terkenal seperti eksperimen Dirichlet, para saintis mendapati bahawa zarah-zarah subatom seperti elektron berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, berpotensi berada di mana-mana sahaja pada masa yang sama. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Fikirkan tentang implikasi yang sangat mendalam ini. Tindakan memerhati itu sendiri mempengaruhi realiti. Sekarang, mari kita gunakan prinsip ini kepada kehidupan anda. Fikiran, emosi dan kepercayaan anda adalah bentuk tenaga. Ia mempunyai frekuensi dan getaran. Di mana sahaja anda meletakkan perhatian anda, kesedaran anda, di situlah anda mengarahkan tenaga anda. Apabila anda secara tidak sedar memberi tumpuan kepada kekurangan, ketakutan atau batasan, anda sedang memerhati kemungkinan-kemungkinan tersebut. Anda sedang mengarahkan medan kuantum untuk meruntuhkan gelombang kebarangkalian menjadi realiti yang mencerminkan kekurangan, ketakutan dan batasan tersebut. Inilah mekanisme di sebalik kitaran berulang. Anda tidak ditakdirkan untuk mengalaminya. Anda secara tidak sedar menciptanya melalui tumpuan anda yang berterusan. Penyelesaiannya oleh itu bukanlah untuk berjuang melawan realiti semasa anda. Itu hanya akan memberikan lebih banyak tenaga kepadanya. Sebaliknya, penyelesaiannya adalah dengan mengalihkan perhatian anda.
Anda perlu menjadi pemerhati yang sedar terhadap dunia dalaman anda. Mula perhatikan fikiran yang berulang-ulang. Perhatikan emosi yang sentiasa timbul. Jangan menghukumnya, jangan cuba menekannya. Hanya perhatikan. Tindakan pemerhatian yang sedar dan tanpa penghakiman ini adalah langkah pertama yang paling berkuasa. Ia mencipta ruang antara anda dan program lama. Dalam ruang itu, anda bukan lagi hamba kepada program tersebut. Anda adalah kesedaran yang memerhatikannya. Dan dari ruang kesedaran itu, anda boleh mula membuat pilihan baru, mengarahkan perhatian anda kepada kemungkinan baru yang ingin anda cipta. Untuk benar-benar memahami mengapa kita terperangkap, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam sistem operasi kita. Minda separa sedar. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku harian kita, cara kita berfikir, merasa dan bertindak dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah program automatik yang telah dipasang sejak kita kecil, dibentuk oleh pengalaman kita, didikan kita dan terutamanya oleh kenangan emosi yang kuat. Setiap kali anda mengalami emosi yang kuat, sama ada positif atau negatif, badan anda menghasilkan bahan kimia yang sepadan. Otak anda mengambil gambar keadaan sekeliling dan menyimpan pengalaman itu sebagai memori. Jika pengalaman itu berulang atau sangat kuat dari segi emosi, ia akan mewujudkan laluan neural yang kuat di dalam otak anda. Bayangkan ia seperti lebuh raya. Semakin kerap anda menggunakan lebuh raya itu, semakin mudah dan pantas untuk menggunakannya lagi. Begitu juga dengan pemikiran dan perasaan anda. Identiti anda atau personality anda pada dasarnya adalah satu set corak, pemikiran dan perasaan yang telah anda amalkan, sehingga ia menjadi automatik, menjadi sebahagian daripada minda separa sedar anda. Jadi, apabila anda berkata, saya seorang yang pemalu ataupun saya tidak pandai dengan wang, anda sebenarnya menyatakan satu program yang telah tertanam dalam diri anda. Masalahnya ialah minda separa sedar tidak dapat membezakan antara pengalaman sebenar dan imajinasi. Ia hanya bertindak balas kepada frekuensi emosi yang anda berikan. Jadi, apabila anda sentiasa memikirkan tentang masalah kewangan anda, badan anda menghasilkan semula kimia stres dan kebimbangan yang sama seperti ketika anda benar-benar menghadapi masalah itu. Anda secara literal melatih badan anda untuk hidup dalam keadaan kekurangan. Dan keadaan ini menjadi identiti bawah sedar anda. Apabila tiba masanya untuk membuat keputusan, 95% daripada diri anda akan secara automatik memilih pilihan yang selaras dengan identiti kekurangan ini. Walaupun 5% minda sedar anda menjerit mahukan perubahan dan kelimpahan. Inilah sebabnya mengapa perubahan begitu sukar. Anda tidak melawan keadaan luaran. Anda melawan program identiti anda sendiri. Sekarang kita faham masalahnya, mari kita beralih kepada penyelesaian yang praktikal. Bagaimana kita mula mengubah program ini? Kuncinya adalah dengan menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi. Ini adalah formula untuk mencipta anjakan pantas dalam realiti anda. Pertama, niat yang jelas. Anda perlu tahu dengan tepat apa yang anda mahu. Bukan secara sama-sama seperti saya mahu lebih bahagia, tetapi secara spesifik. Apa ertinya bahagia bagi anda? Rasanya bagaimana? Di mana anda akan berada? Dengan siapa anda akan bersama? Tuliskan dengan terperinci seolah-olah anda sedang menulis skrip untuk filem masa depan anda. Niat yang jelas ini bertindak sebagai isyarat yang anda hantar ke medan kuantum. Ia adalah arahan anda. Kedua, dan ini bahagian yang paling penting, emosi yang tinggi. Seperti yang kita bincangkan, minda separa sedar bertindak balas kepada emosi. Anda tidak boleh hanya berfikir secara positif tetapi merasa kekurangan di dalam. Itu adalah isyarat yang bercanggah.
Anda perlu menjana perasaan seolah-olah keinginan anda telah pun berlaku. Tutup mata anda dan benar-benar rasakan kegembiraan, kesyukuran, kelegaan atau kasih sayang yang akan anda rasai apabila impian anda menjadi kenyataan. Lakukan ini sehingga anda merasakannya di seluruh badan anda. Apa yang anda lakukan di sini adalah lebih daripada sekadar angan-angan. Anda sedang mengubah biokimia badan anda. Anda sedang mengajar badan anda secara emosi. Bagaimana rasanya masa depan yang anda inginkan? Sains neuroplasticity menunjukkan bahawa apabila anda melakukan ini berulang kali, anda mula membina dan mengukuhkan laluan neural baru di dalam otak anda. Lebuh raya neural yang baru ini mewakili diri anda yang baru. Pada masa yang sama, prinsip epigenetik menjelaskan bahawa emosi yang tinggi seperti kesyukuran dan kasih sayang boleh menghantar isyarat baru kepada gen anda. Secara literal, mengubah ekspresi genetik anda dari keadaan kelangsungan hidup kepada keadaan penciptaan dan pertumbuhan. Ini bukan lagi teori, ia adalah sains. Dengan menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda sedang melakukan latihan mental dan emosi untuk menjadi orang yang anda inginkan. Anda sedang memasang program baru, menimpa program lama dan secara aktif membentuk semula otak dan badan anda untuk selaras dengan realiti baru. Mulakan dengan satu keinginan. Amalkan ini selama 5-10 minit setiap hari. Jadilah pelakon yang hebat, rasakan realiti itu dengan sepenuh hati anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh lagi. Apabila kita bercakap tentang menghantar isyarat ke medan kuantum, kita sebenarnya bercakap tentang menjadi koheren. Koheren bermaksud keselarasan. Ia berlaku apabila fikiran dan perasaan anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Fikiran anda adalah kas elektrik dalam medan kuantum dan perasaan anda adalah kas magnetik. Gabungan fikiran dan perasaan anda menghasilkan tanda tangan elektromagnetik yang unik, yang kemudiannya berinteraksi dengan medan kuantum. Apabila fikiran anda mengatakan, saya ingin sihat, tetapi perasaan anda dipenuhi dengan ketakutan tentang penyakit, anda menghantar isyarat yang tidak koheren. Ia seperti cuba menala radio ke dua stesen yang berbeza pada masa yang sama. Apa yang anda dapat hanyalah bunyi bising. Medan kuantum tidak tahu apa yang harus dibalas. Ia menerima isyarat yang bercampur aduk dan tidak jelas. Jadi, ia akan memulangkan kepada anda realiti yang juga bercampur aduk dan tidak jelas, yang biasanya adalah realiti lalai anda, cerminan program lama anda. Matlamat utama anda adalah untuk mencapai keadaan koheren otak dan jantung. Apabila anda menjana emosi yang tinggi seperti kesyukuran, belas kasihan atau kegembiraan, jantung anda mula berdegup dalam irama yang teratur dan konsisten. Irama ini mencipta medan magnet yang kuat, beribu kali lebih kuat daripada medan elektrik yang dihasilkan oleh otak. Apabila jantung dan otak anda bergetar dalam harmoni, anda menjadi seperti laser yang sangat fokus. Tenaga anda tidak lagi tersebar ke semua arah. Ia menjadi satu isyarat yang kuat, jelas dan koheren yang dihantar ke medan kuantum. Inilah keadaan di mana keajaiban berlaku. Dalam keadaan koheren ini, anda tidak lagi cuba mencipta dari kedudukan, kekurangan atau perpisahan. Anda mencipta dari kedudukan, keutuhan dan kesatuan. Anda berhubung dengan kecerdasan medan kuantum itu sendiri. Anda beralih dari model realiti Newtonan, di mana anda perlu berhempas pulas untuk mendapatkan sesuatu, ke model realiti kuantum di mana anda menarik pengalaman kepada anda melalui getaran tenaga anda. Eksperimen Dweezil sekali lagi memberikan bukti yang menakjubkan. Pemerhatian yang koheren dan fokus meruntuhkan gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga menjadi satu peristiwa sebenar.
Apabila anda menjadi koheren, anda menjadi pemerhati yang berkuasa itu. Anda tidak lagi berharap atau menunggu. Anda sedang memilih dan mengarahkan realiti anda dari lautan kemungkinan yang tidak terhingga. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian yang sibuk? Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensiti. Anda tidak perlu bermeditasi berjam-jam. Beberapa minit yang dihabiskan dalam keadaan koheren setiap hari adalah jauh lebih berkesan daripada sesi yang panjang tetapi tidak konsisten. Mulakan pagi anda sebelum anda mencapai telefon atau terjerumus ke dalam tekanan hari itu dengan meluangkan masa 5 minit. Duduk dengan tenang, letakkan tangan di atas jantung anda dan tarik nafas dalam-dalam. Fokus pada pusat jantung anda. Kemudian, mulakan dengan sengaja menjana perasaan kesyukuran. Fikirkan tentang seseorang yang anda sayangi, haiwan peliharaan anda, keindahan matahari terbit, atau sekadar berterima kasih untuk nafas yang anda ambil. Jangan hanya fikirkan tentang kesyukuran, benar-benar rasakannya. Biarkan perasaan itu berkembang dari jantung anda dan memenuhi seluruh badan anda. Apabila anda melakukan ini, anda sedang menetapkan nada tenaga untuk hari anda. Anda memulakan hari anda bukan dalam mod kelangsungan hidup, bertindak balas kepada dunia luar, tetapi dalam mod pencipta, secara proaktif mencipta keadaan dalaman anda. Sepanjang hari, tetapkan peringatan untuk berhenti seketika. Walaupun hanya untuk 60 saat. Tutup mata anda, tarik 3 nafas dalam-dalam dan kembali ke perasaan kesyukuran atau kegembiraan itu. Tindakan kecil ini adalah seperti menekan butang set semula. Ia menghalang anda daripada ditarik kembali ke dalam program bawah sedar yang lama. Ia adalah latihan untuk mengekalkan keadaan koheren anda. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk mengambil bahagian secara aktif. Di ruangan komen di bawah, tulis satu perkara yang anda syukuri sekarang juga. Bukan esok, bukan semalam, tetapi pada saat ini. Dengan menulisnya dan membacanya, anda menguatkan tenaga itu. Dengan melihat komen orang lain, kita bersama-sama mencipta medan tenaga kesyukuran yang kolektif. Ini bukan sekadar komen di YouTube. Ini adalah satu tindakan penciptaan yang sedar. Lakukan sekarang. Ambil masa ini untuk mengalihkan frekuensi anda. Apabila anda mula mengamalkan ini secara konsisten, bersedialah untuk satu perkara. Tentangan. Apabila anda mula mengubah keadaan dalaman anda, badan anda yang telah begitu lama ketagih dengan kimia emosi lama seperti stres, kemarahan atau kesedihan akan mula memberontak. Anda mungkin akan mendengar suara di kepala anda berkata, "Ini tidak berkesan. Siapa yang kau cuba tipu? Kau akan gagal seperti biasa." Fikiran-fikiran ini bukanlah anda. Ia adalah program lama yang sedang bergelut untuk terus hidup. Ia seperti sistem penggera yang berbunyi kerana anda cuba meninggalkan zon selesa yang dikenalinya, walaupun zon selesa itu menyakitkan. Memahami ini adalah sangat penting. Apabila anda merasa tidak selesa, ragu-ragu, atau apabila godaan untuk kembali kepada tabiat lama sangat kuat, jangan berputus asa. Sebaliknya, raikannya. Ini adalah bukti bahawa anda sedang berubah pada tahap biologi. Anda sedang memutuskan sambungan sinaptik lama dan membina yang baru. Anda sedang membiarkan sebahagian daripada diri anda yang lama mati supaya diri anda yang baru boleh lahir. Pada masa yang sama, semasa proses ini berlaku, perhatikan dunia di sekeliling anda. Anda akan mula melihat tanda-tanda bahawa realiti luaran anda mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan dunia dalaman anda yang baru. Anda akan mengalami apa yang dipanggil synchronicity. Anda mungkin memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon. Anda mungkin mencari penyelesaian kepada masalah dan jawapannya muncul dalam buku yang anda buka secara rawak ataupun perbualan yang anda terdengar.
Anda mungkin mula melihat urutan nombor yang berulang seperti 11/11 atau 4/4. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah maklum balas daripada medan kuantum. Ia adalah petunjuk kelipan mata dari alam semesta yang memberitahu anda, saya mendengar anda. Saya sedang bergerak. Teruskan. Sinkronisiti ini adalah bukti nyata bahawa anjakan dalaman anda mempunyai kesan luaran yang sebenar. Ia mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Apabila keraguan muncul, ingatkan diri anda tentang sinkronisiti ini. Jadikan ia sebagai sauh kepercayaan anda. Percayalah pada proses transformasi yang sedang berlaku. Alam semesta sedang mengatur pertemuan, peluang dan peristiwa bagi pihak anda, selaras dengan frekuensi baru yang anda pancarkan. Sebagai kesimpulan, mari kita imbas kembali perjalanan yang telah kita lalui. Bersama dalam video ini, kita bermula dengan mengenali perasaan terperangkap dalam kitaran hidup yang berulang. Satu keadaan yang didorong oleh 95% program bawah sedar yang berjalan secara automatik. Program-program ini yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu mencipta identiti kita dan mengekalkan kita dalam realiti yang biasa tetapi seringkali terhad. Kemudian kita meneroka penyelesaian yang berakar umbi dalam kebijaksanaan purba dan disahkan oleh sains moden. Melalui lensa fizik kuantum, kita belajar bahawa kesedaran kita melalui kesan pemerhati mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi realiti. Di mana kita meletakkan perhatian kita, di situ tenaga kita mengalir, meruntuhkan gelombang kebarangkalian yang tidak terhingga menjadi pengalaman sebenar kita. Kita mendapati bahawa kunci untuk mengarahkan kuasa ini adalah dengan mencapai keadaan koheren, menyelaraskan fikiran dan perasaan kita. Dengan menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi seperti kesyukuran dan kegembiraan, kita menghantar isyarat elektromagnetik yang jelas dan kuat ke medan kuantum, menarik kepada kita realiti yang sepadan dengan frekuensi kita. Ini bukan lagi sekadar falsafah. Ia disokong oleh neuroscience yang menunjukkan kita boleh memasang semula otak kita, dan epigenetik yang mengesahkan kita boleh memberi isyarat baru kepada jin kita. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia memerlukan kesedaran, disiplin dan keberanian untuk menghadapi tentangan dari diri kita yang lama. Tetapi apabila anda berterusan, anda akan mula melihat buktinya. Sinkronisiti akan muncul sebagai tanda pengesahan, menunjukkan bahawa alam semesta sedang menyusun semula dirinya untuk anda. Anda bukan mangsa keadaan dalam alam semesta yang rawak. Anda adalah pencipta yang sedar dalam alam semesta yang responsif dan pintar. Transformasi anda tidak bermula apabila anda mendapat pekerjaan baru atau berpindah ke rumah baru. Ia bermula pada saat ini dengan satu pilihan yang sedar. Pilihan untuk menarik perhatian anda dari program lama dan meletakkannya pada masa depan yang ingin anda cipta. Saya menjemput anda untuk membuat komitmen. Untuk 24 jam akan datang, pilih satu corak pemikiran atau perasaan negatif yang sering berulang. Hanya satu. Dan setiap kali anda menyedarinya, berhenti. Tarik nafas. Dan dengan sengaja alihkan fokus anda kepada perasaan kesyukuran. Walaupun hanya untuk 30 saat. Inilah permulaannya. Inilah cara anda menuntut semula kuasa anda. Jika kandungan ini bergema dengan anda, langgan saluran ini untuk terus menyokong perjalanan anda dalam mengingati siapa diri anda yang sebenar. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Perjalanan anda baru sahaja bermula.